Saya mahu donat dengan icing. Bukan soalan. Nenek akan masak semuanya untuk kamu. Senang. Wow, Nenek. Bila sempat Nenek Ulido? Pengalaman datang kepada mereka yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Saya ada acuan khas untuk memotong dari dough. Dan untuk menggoreng, saya akan gunakan lebih minyak supaya donat akan keluar berair di dalam dan rangup di luar. Saya tertanya-tanya jika saya boleh melakukan perkara yang sama. Apa yang rumit di sini, Anda ambil acuan dan potong adunan. Itu sahaja. Kemudian Anda perlu mengambil minyak. Betul? Dan ingat bahawa saya perlu tuang lebih. Dan kerana saya sudah tuang banyak, kita perlu nyalakan api. Itu akan buat donat yang hebat. Mari kita pergi. Oh, apa yang sedang berlaku? Aduh, dapur bukan tempat untuk kanak-kanak. Saya hampir 12 tahun dan saya boleh tahan asapnya. Nah, ambil ini. Begitulah. Oh, saya kena matikan? Saya rasa tak apa. Tapi apa jadi pada donat saya? Ini tak Kita bagus. terpaksa buang mereka ke dalam tong sampah. Oh, Jane. Kamu menakutkan Nenek. Apa yang rumit di sini? Saya tidak faham. Sediakan semuanya. Donat memang sedap, Robbie. Dan sebagai isian, saya akan tambah sos strawberry. Dan sekarang kita perlu celup donat ke dalam icing. Saya sudah sediakan sebelumnya. Dan sekarang sentuhan akhir. Yang menjadi baik. Nesya suka mendapat giftboxnya cantik itu, tetapi siapa kata Nenek tidak akan berjaya? Saya tahu rahsia adunan yang baik. Gula, serbo. Hebat! Apa yang patut saya lakukan? Dan tidak ada produk lain lagi kecuali keju ini. Nampaknya saya ada idea yang bernas. Keju ini juga berserat seperti dough. Jadi saya akan buat donat keju daripada ini. Baiklah, saya akan tambah sedikit serbuk krepek. Dapatkan krepek. Apa yang sedang berlaku? Gempa Tidak, bumi? itu cucu perempuan awak yang buat hal. Tenanglah, saya tak buat hal. Saya sedang masak untuk bayi Gloria, jadi saya boleh gulingkan donat di dalamnya sekarang. Ia keluar dengan bagus, tetapi ada sesuatu yang kurang. Saya tahu. Untuk membuat donat lebih sedap, Anda perlu menggorengnya dengan baik. Dan ia lebih baik di situ di atas dapur tanpa kuali, kerana ia lebih menyeronokkan dengan cara itu. Jane, sejauh mana kamu boleh memanjakan diri? Jadi, hidangan mana yang akan memenangi pusingan pertama? Mungkin donat buatan sendiri dari nenek, atau donat dan icing dari tukang masak, atau mungkin dulang keju dari kakak Jane? Mata saya liar. Donat merah jambu yang cantik dan sangat lazat. Mereka ada isi strawberry kegemaran saya. Mereka kelihatan biasa. Oh. Ya, dan rasanya juga biasa. Saya tidak terkesan. Wow, betapa menariknya donat ini. Kita perlu mencobanya. Keju ini, ia meregang dan cair di dalam mulut. Sangat baik. Tetapi yang mana satu harus saya pilih? Baiklah. Mari kita pikirkan. Donat strawberry telah menang. Sawit. Dan sekarang saya mahu makan salad. Siapa yang mau salad? Ini salad Caesar, salad yang paling terkenal. Saya boleh buat begitu. Sekarang saya akan potong semuanya menjadi kepingan kecil. Wahai gadis muda, berhenti bertindak demikian. Di dapur, Anda perlu berhati-hati, terutamanya dengan pisau di tangan Anda. Sayur-sayuran perlu dipotong dengan teliti dan disusun dengan cantik. Dan ayam yang sedap. Kita perlu tambahkannya ke dalam sayur-sayuran. Saya tidak akan cakap begitu. Sekarang saya akan tunjukkan Anda apa itu hidangan sendiri yang cantik. Dan untuk ini, saya akan masukkan sekumpulan hijau ke dalam pengisar. Sekarang saya akan tambah sedikit air dan mari kita campurkan. Bubur hijau? Ini bukan bubur, Jane. Ini masakan tinggi. Campuran yang terhasil perlu disejukkan dengan cepat untuk menjadi jeli dan letakkan di atas pinggan. Mari kita lakukan. Wah, turmeric. Ya, Puan. Tetapi sekarang kamu boleh tambah sayur-sayuran ke dalam hidangan dan potong filet dada. Tetapi itu bukan semuanya. Sebotol kecil minyak. Lagipun keindahan terletak pada perincian. Oh, siapa yang merosakkan hidangan saya? Kamu tak boleh merosakkan hidangan dengan keju, kan, Ya, Jane? Nenek. Tapi bagaimana dengan saya? Saya tiada masa nak masak itu. Zang, awak main-main Ia lagi. seperti gunung makanan. Oh, betapa ngerinya. Ia seperti gunung sisa makanan. Hidangan seperti ini pasti tidak akan menang. Tepat sekali.
kita perlu cipta sesuatu. Saya akan buatkan salad untuk kamu, Gloria. Dan kamu tidak perlu potong apa-apa. Cukup patahkannya kepada kepingan kecil. Tambah mata jeli dan marshmallow. Saya nak tambah lagi marshmallow. Itu sahaja. Oh, begitu cantik dan lazat hidangan yang dihasilkan oleh peserta kita. Tetapi adakah Gloria akan menyukainya? Kita akan ketahui sekarang. Dan saya akan mulakan dengan, benda jeli hijau ini. Maksud saya akan mencubanya. Alamak, serabutnya. Tidak, saya memberi salad ini tidak suka. Dan salad ini nampak agak biasa. Salad sederhana, rasa sederhana, tiada yang istimewa. Mari kita teruskan. Wow, hebatnya. Ini adalah salad jelly getah marmalade. Sedapnya. Saya betul-betul suka. Saya pilih yang ini sebagai pemenang. Ya, saya suka. Hooray, saya tahu ia. Beri saya high five. Gloria, ayo! Saya mau makan telur goreng. Ya, tak kuakin sewet spray. Nenek pun boleh mengendalikannya. Bahkan adik perempuan kamu pun boleh buat. Nenek, bagi saya satu juga. Nampaknya tidak mengalir. Kenapa sedikit sangat minyak keluar? Saya akan goncang botol ini. Tidak, saya rasa saya memecahkannya. Oh, Jane. Baiklah. Nenek boleh mula memasak sekarang. Saya akan pecahkan 2 biji telur begini. Dan saya akan masuk. Baik. Oh, bagaimana? Aduh, saya begitu ceroboh. Tiada siapa masak telur begini lagi. Itulah yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan panaskan krim. Saya akan tambah zest oren dan 1 ramuan rahasia kepada mereka. Dengan bantuannya, hidangan ini akan sama seperti di restoran terbaik. Saya akan cincang buah pig dan tambah bahan istimewa masakan molekul kepada mereka. Sebuah taiwan saya untuk menciptai keajaiban kulineri dan menggoreng telur molekul. Mari tuangkannya ke atas kuali dan siap. Wah, saya pernah lihat ini di YouTube. Berhati-hati. So. Semuanya terbakar, mimpi ngeri. Duduk. Ya, bayi Gloria tidak akan lapar. Saya sangat lapar. Telur nenek kelihatan sangat menyeluruhkan. Ya, Jane, kamu tiada peluang dalam pusingan ini. Dan adakah bayi Gloria akan suka masakan molekul? Kita akan tahu sekarang. Di mana harus saya mula? Saya mahu cuba yang ini. Ya, tidak buruk. Dan apa ini? Saya mahu cuba. Telur yang luar biasa. Wow, ia manis. Sangat sedap. Saya suka. Saya pilih yang ini. Saya tahu itu. Nenek, cepatlah. Saya mau makan sandwich. Sudah tentu. Sayang, saya gembira dapat memasak. Sandwich ini mudah. Saya selalu makan roti bakar dengan Nutella. Tapi kali ini, saya akan buat sesuatu yang lebih baik. Saya akan tambah lebih banyak topping, marshmallow kegemaran saya, coklat bar strawberry, dan lidah marmalade manis dan masam. Betapa sedapnya ia! Tetapi nampaknya sandwich ini kekurangan sesuatu. Oh ya! Gel manis dan gula-gula masam berkarbonat. Ide yang hebat yang saya temui. Asli. Tetapi saya rasa lebih baik berpegang pada resipi tradisional. Mustard, ham, keju, daun salad. Satukan semuanya Berfikir dan sekarang bersama. Anda boleh goreng sandwich itu sehingga rangup di kedua-dua belah. Nani, try for the earrings down the pie Kwan. Kemudian tambahkan inti. Lagipun, dia tidak sepatutnya Apa? suka untuk... Dan kini hidangan istimewa utama adalah siput. Apa? Siput? Bau busuk. Mr. Lifeberry. It's Rudolph's for this Paris. And seramnya boleh sudahkannya di atas pinggan. Saya sedang tambah makanan laut. Bagus. Dan akhirnya saya akan tambah keju dengan kulat. Nenek sedang jatuh sakit. Ini adalah karya agung kulineri. Tak percaya? Saya telah melebihkan diri sendiri. Saya akan makan sandwich yang sedap juga. Oh, coklat telah cair, tetapi saya tahu apa yang boleh dilakukan. Kita perlu mengambil semangkuk mie air dan tuangkan lebih banyak ais ke dalamnya. Dan sekarang Anda boleh menitiskan corak dengan coklat dan ia akan membeku dalam apa-apa bentuk. Saya nampak helah kehidupan ini di TikTok. Oh, gadis baik. Mari kita lakukan. Peserta yang begitu berbeza dan sandwich yang begitu berbeza. Apa yang akan Gloria pilih? Kita akan tahu sekarang.
Wah, oh, alangkah comelnya hati kecil ini. Apa jenis sandwich ini? Oh, apa rasa yang tak menyenangkan ini? Oh, paku. Siapa yang terfikir nak letak itu? Sandwich ini begitu cantik. Satu hati coklat yang indah. Betapa sedapnya. Saya suka sandwich manis. Baiklah, sandwich ini kelihatan biasa. Mari kita coba. Sedapnya. Ia lebih baik daripada yang lain. Saya pilih ini sebagai pemenang. Ya, nenek yang masak. Hei, gadis-gadis, bangun. Di mana saya? Oh, tidak. Dan kita terkunci. Apa yang sedang berlaku? Saya tidak faham. Siapa di sana? Kita ada cabaran. Baiklah, saya akan tekan. Yang ini. Saya tertanya-tanya apa yang akan berlaku sekarang. Ya, mari kita lihat. Oh, bagus. Awak bertuah. Awak ada satu baldi penuh benda sedap ini. Saya akan cuba. Ia sungguh luar biasa. Jadi, tangkaplah. Oh, ia mencurah ke atas saya. Saya basah dan melekit dan saya tak nampak apa-apa. Ya, sudah berakhir. Ambil baldi itu. Apa itu? Kenapa awak buat begitu? Oh, kasihan. Apa? Saya tak nampak apa-apa. Saya perlu tanggalkan ini. Baunya dan rasanya sedap. Saya perlu menjilatnya. Baiklah. Sekarang kamu. Saya rasa saya akan tekan semua butang sekaligus. Apa? Bais, say, ang makap today. Oh, wow. Glot saya semua warna. Ada saya udah ini. Saya bakal ambil sekarang. Dan sekarang saya akan tuangkan semuanya pada kamu sekaligus. Nah, ambil ini. Oh, seluruh pelangi sedang mencurah ke atas saya. Oh, nampaknya sedap tetapi ia mengerikan. Saya tak boleh nampak apa-apa. Betapa sedapnya benda ini, Emma. Minum. Kamu tekan sendiri. Apa yang saya berada dalam? Oh, kita sepatutnya sekurang-kurangnya melihat apa yang ada di sana. Saya hampir bersih. Bingo. Jadi butang mana yang patut saya tekan? Yang merah ini. Baiklah. Saya sudah faham. Ya, baiklah. Kali ini awak tidak begitu bernasib baik. Betapa menjijikkan lipas. Hei, Baiklah. Tangkap. apa yang ada di sana? Oh, mimpi ngeri. Seram lipas. Mereka ada di rambut saya. Keluar, bajingan. Oh, tidak. Lipas? Mereka ada di mana-mana. Mereka ada di mana-mana. Di seluruh bilik saya. Baiklah, apa mimpi ngeri? Bagaimana nak hilangkan mereka? Saya akan bunuh kamu semua sekarang. Baiklah. Faham. Apa? Oops, Wordy were never smarter di seluruh timbunan bulu. Enggak sih itu. Sekarang kita akan jadikan ada ayam manis. Oh, nampaknya saya telah menyingkirkan lipas-lipas yang menjijikkan ini. Saya akan buka madu dan tangkap ya. Tidak. Oh, ada benda yang tumpah ke atas saya lagi. Saya kotor semua. Tutup ke bawah. Baunya sedap. Dan sekarang lebih banyak bulu. Nah, ambil ini. Oh, sesuatu sedang turun ke atas saya. Apa itu? Oh, tidak. Kamu seperti ayam. Saya diliputi bulu. Bagaimana saya boleh menghilangkannya? Oh, ayam? Ayo, tekan butang itu. Ayo, yang mana patut saya pilih kali ini? Mungkin yang ini. Apa yang kamu dapat? Menarik. Oh, bagus. Ia adalah lendir. I buy shudder so besar slime. It's more on fat for you. The phone so besar near the man over cycle. Jadi, apa kali ini? Mimpi ngeri betul. Saya semua basah dengan sesuatu yang cair. Aduh, apa ini? Saya tak nampak apa-apa. Harap-harap ia sesuatu yang menarik. Oh, macam mana nak hilangkan ini? Apa? Oh, apa yang sedang berlaku? Apa ini? Saya seperti duyung. Baiklah, itu sahaja. Semuanya selesai. Oh, sudah tentu kamu lucu. Oh, tidak. Hei, jangan buat begitu. Baiklah. Ayo tekan butang itu. Bingo. Saya akan tekan yang biru.
Baiklah, apa yang kau dapat? Pergi hijau. Saya ada pasir biru yang cantik dengan kilauan. Sangat cantik. Tangkaplah. Oh, apa? Adakah ini pasir? Oh, sebenarnya ia pasir biru yang cantik dan berkilau. Nampaknya seperti segalanya. Bagaimana kamu di sana? Saya boleh bermain dengannya. Ia sangat lucu. Lihat. Hei, hebat. Saya terperangkap dalam lendir. Hei, Apa? Oh, potato searchman. Siurnya hebat di sini. Emma, tekan. Jadi kalau gue seolah ada sesuatu yang keren. Oh, ini. Ja, South Sakar for Kirwalhadere, Kewa Russell Bunkeri, Bishi Gore, Goller Pop, Arjuri Twongal Swire with Akor? Kalau saja ia sedap, hanya sesuatu yang manis. Tunggu, apa itu? Oh, ya, saya bernasib baik. Seronoknya. Oh, saya mahu juga. Beri saya sedikit. Saya akan dapatkan lebih. Apa yang kamu buat? Kenapa kamu gigit saya? Itulah akhir package. Hei, makanlah. Ia seronok. Mari kita pergi. Tekan cepat. Lebih banyak butang. Yang mana satu untuk dipilih? Saya akan tekan yang ini. Saya faham. I can sering veren gayestja. Oh, ja, genom er man och är i dirtjen bejod Siegfried till Ming för... Nasib baik som driver vidare. Ha, bojat untuk sekali. di sini, tangkap. Siapa ada makanan? Itu sahaja. Seluruh bungkusan sudah habis. Kamu bertuah kucing kecil. But besar. Pursuri dengan Eugene. Buang baunya je lucu. Sorry, aswir sure sini may tula iya. Baiklah. Saya akan tekan yang ini. Baiklah, mari kita tunggu. Ya, awak tidak begitu bernasib baik. Awak dapat satu mangkuk penuh telur mentah. Faham. Apa ada di sana? Oh, menjijikan. Tidak, telur mentah. Saya tidak mau. Tidak. Berhenti. Bagaimana awak suka, Comel? Mereka sangat menjijikkan. Semuanya ada dalam ini. Saya sangat melekit. Untuk apa? Oh, Emma, yang ini sangat lucu. Kamu diliputi telur. Ia sangat ambil ya. Ups. Oh, tidak. Adakah saya secara tidak sengaja menekan? Apa? Ya, saya paham. Baiklah. Apa yang akan keluar kali ini? Bagus. Jadi satu tin Coca-Cola dan tepung. Duet yang hebat. Jadi mari berseronok. Baiklah. Satu tin besar Coca-Cola sedang dicurahkan. Apa ini? Baiklah, sekurang-kurangnya saya akan basuh muka saya. Sangat melekit. Coca-Cola dah habis dan sekarang. Saya harap itu sahaja. Dan sekarang nak pencuci mulut. Sedih dan tamu. Oh, lagi. Sesuatu jatuh pada saya lagi. Apa yang perlu dilakukan? At sir, asir over berseriner. Saya sekurang-kurangnya patut buka mata saya. Oh, tidak. Saya tak nampak apa-apa. Hei, apa kabar? Tekan ya. Tidak. Apa? Tidak, saya mau yang ini. Oh, baiklah. Mari kita lihat. Oh, awak bertuah. Ini satu paket krim puter. Saya sendiri pun nak makan. Nah, ambil. Saya harap ia tidak menjijikkan. Oh, itu krim yang gebu. Itu hebat. Apa ini? Seluruh balang? Hebat. Ia memang sedap. Akhirnya dapat sesuatu yang sedap. Ia cantik. Bingo. Sesara waya saya kerfir waya sama saburan. Satu balang penuh benda sedap. Saya akan buka. Betapa indahnya. Ini dia. Oh, that's why the last that one day and pain sinoi suarso. Wah, itu adalah taburan. Rasanya lebih sedap dengannya. Nampaknya sudah habis. Baiklah. Wah, saya mau juga. Apa? Baiklah, tak mengapa. Ayo, tekan butang itu. Baiklah, jadi saya akan pilih yang ini.
Effa, ni Chess. Oh, wam, you do wild oh. Hidang the shit. I said you want to swoosh. Satu bag besar mi pedas. Apa? Mi? Sedap. Oh, betapa lazatnya. Lazat. Saya gembira awak suka. Saya mahu lebih dan lebih lagi. Oh, tidak. Ia sangat melekit. Seram! Oh, kamu ada api. Saya perlu selamatkan kamu. Ini air. Oh, bagus. Terima kasih. Ya, itu jauh lebih baik. Jadi mereka yang membantu? Oh, syukurlah. Mari kita pergi. Ayo, tolak. Saya akan tekan yang ini. Yang merah. Oh, Baiklah. The sort. Wala po montan. Mas sugamborit soy dafs. Warriors takot. Kecil macicit. Seram. Baiklah, ambil mereka. apa yang ada di situ? Oh, tidak. Ah! Oh, betapa menjijikkan. Begitu banyak tikus. Kita perlu keluarkan mereka dari sini. Saya rasa kasihan kepada Anda. Tolak iya. Baiklah, saya akan fokus dan tekan yang ini. Roda, Satser Bersau, and Day. Baspore Bursurwis, Andy Dawe Hongkok, Chache. Sio Sailor Krutagar Surania. Alangkah ngerinya. Mereka ada di muka dan rambut saya. Mereka ada di mana-mana. Hei kamu, saya takkan tengok pun, tidak. Mengerikan. Kita perlu mengeluarkan mereka. Apa di sana? Menarik. Jangan gigit saya. Oh, saya rasa saya telah tekan butang itu. Ya, betul. Jadi sekarang kita tunggu. Baiklah, kunci. Ini kemenangan. Di mana ya? Ya, itu dia. Tangkap. Oh. Apa? Kunci? Saya boleh keluar dari sini? Hebat. Sekarang buka pintu dan kebebasan. Hurai, saya di rumah. Hei, dan saya. Saya dating Chartirian penantuwira kita dalam pusingan pertama. Wow, dia adalah PH ayam kegemaran semua orang. Sekarang mari kita lihat bagaimana peserta kita akan menghadapinya. Mari kita mulakan. Oh, Nenek. Maaf, tapi sekarang bukan masa untuk tidur sama sekali. Cabaran sudah bermula. Oh, sripekasya si Jane. Saya cintu birsa, may shtawa bishemsa. Stress blood. Kita suwi drumstick churlas kuli. Jangan lupa garam dan lada. Buah yang terkaluan. Ya, and ini adalah drumstick ayam menurut pendapat anda. Sekarang saya akan tunjukkan semuanya. Kita masukkan drumstick ke dalam sos soya. Itu saja. Sudah tentu kita perlukan salutan roti. Dan beberapa perasa. Sa shirkia king Farits. Mios tails timgan kimya ksa balut iya. Ting keeping and bacon. Korchian kimya rewai ke dalam chur. Esakiria kila dalam serbuk roti. Hebat. Dan sudah tentu kita akan masak kaki ayam ini dalam oven. Voila, tidak. Aduh, ini bukan apa yang kita perlukan sama sekali. Sekarang mari kita cari sesuatu yang menarik. Tidak, dan itu sesuatu yang luar biasa. Wah, ya, resipi ini sesuai. Jadi, untuk memulakan... Ya! Mari ambil Cheetos. Mari kita pergi. Boom! Bam! Oh, ya! Itu dia! Hebat! Ya! Sempurna. Sekarang tuangkan serbuk ke dalam pinggan. Menambah sedikit rempah. Enagi. Tunggu, apa ini? Cili pedas? Baiklah, sekarang kita campurkan telur dan tepung. Baiklah, sudah tiba masanya untuk celupkan ayam dalam serbuk roti kita. Seperti itu dan begitu. Hebat. Sekarang kita masukkan ke dalam air mendidih. Wah, nampaknya PH ayam nenek sudah siap. And for owner for chef, boleh kau lihat. Oh, wow. Pehir ayam becher ini kelihatan sangat lazat. Dan cara hidangannya, bravo, chef. Hanya hidangan Jane yang tinggal. Wow, itu Baldi dari KFC. Ya, pehir ayam Jane memang sangat mirip dengan yang terkenal dari KFC. Baiklah, semua hidangan sudah siap. Hidangan mana yang paling Anda suka? Jane, Nenek, atau Chef? Baiklah, sudah tiba masanya untuk mencoba. Syarat demikian dikena.
Oh, apa ini? Saya tak suka. Jadi siapa seterusnya? Oh, ini nampak sedap dan rasanya juga enak. Apa? Oh, kenapa ia begitu pedas? Oh, saya hampir menyebabkan kebakaran kerana yang ini. Mari kita cuba yang ini. Wah, sedapnya. Ya, inilah pemenang kita. Tahniah, Nenek. Ay, either tayo yung Mary o break ini waffle. Ay, worst nervous air. Aktorship katudi aga menser. Montbiuda zern kitkam ambit toliur. Tambah gula, tepung, and susu. Pukul, and sekarang bahagian yang paling menarik, tuangkan adunan kita ke dalam beberapa mangkuk kecil. Tambah sedikit warna seterusnya. Lihat warna touring ini. Cantik! Tekan kira tungin adunan berwarna kita ke dalam pembuat waffle. Oh ya, saya pasti Mary akan teruja. Yeah, or waffle I not sure waffle chef. The rarely Saya rasa saya ada idea. Sekarang kita akan sediakan semuanya dengan cepat. Baiklah, bagus. Itulah yang kita perlukan ya. Mary pasti akan menghargai waffle tanda tangan saya. Sekarang sedikit serbuk coklat. Sempurna. Dan sedikit Nutella. Oh, kebiasaan itu lazat dan rasanya sangat sedap. Oh, saya hampir terlupa tentang susu. Sekarang kita campurkan semuanya. Nampaknya saya memukul lebih baik daripada pengadun. Ya, saya memang dilahirkan sebagai tukang masak. Maaf, Nenek. Maaf. Baiklah, sudah tiba masanya untuk tuangkan campuran ajaib ini ke dalam pembuat waffle. Begitu sahaja. Hari waffle ay namparius do sap. Pasti keren banget nes baunya sing harum. Yang menghias waffle ini dengan krim putar dan beri sedikit sirap untuk rasa. Oh, ya. Nefes en al waffle hayran galazat. Sprisham tayo bir wake tayo para to waffle. Puran sendiri dari Nana. And sedikit sirap maple. Punya saya sudah siap. Aduh, saya rasa saya terkena bakar. Oh, terima kasih, Nenek. Jadi, tinggal menghias semuanya dengan krim putar. Sedikit sirap, wing marmalade, dan beberapa biskut. Sedia. Namanya Rector berjaya dengan tugas itu, tapi hidangan siapa yang akan lebih baik? Mary, terpulang kepada kamu. Jump. Oh, saya tak sabar nak cuba. Kita ada di sini. Ini waffle Nenek. Sedap seperti biasa. Jadi, apa ini? Bagaimana saya makan ini? Atau... Wah, cantiknya. Ayo. Wah, ia sangat sedap. Maaf, Nenek. Tetapi kali ini tukang masak lebih hebat. Kali ini saya mahu smoothie. Oh, wow. Adakah sesiapa mendengar saya? Sebenarnya, kita ada cabaran di sini. Mary, biar saya experience were bercerbiu sa experience were harap wira kita akan berjaya. Dan siapa yang akan melakukannya dengan lebih baik, kita akan tahu. Mari kita mulakan dengan avocado. Oh, alpukat. Oat adalah apa yang Anda perlukan. Nenek dan chef mempunyai resipi yang sangat berbeza. Lagipun terdapat banyak cara untuk membuat smoothie. Tetapi nampaknya pisang disukai oleh kedua-dua peserta. Yang penting adalah Mary suka smoothie mereka. Susu yang syah dan lazat. Mary pasti akan gembira dengan smoothie ini. Oh, saya hampir lupa tentang kacang. Badam adalah kacang kegemaran Mary. Baiklah, sekarang kita sedang bergerak. Serduro Fayu Calamari with smoothie. Awas na minum yang lazat dan sihat akan memenangi hati Mary. Oh, sedap. Baiklah, sudah tiba masanya untuk mengajar mereka apa itu smoothie sebenar. Jadi, kita ambil ini dan ini dan ini. Jelas sekali pisang. Oops, maaf.
Saya tidak sengaja. Ia berlaku secara tidak sengaja. Baiklah, apa seterusnya? Pengisar. Anyar desaka rekmeri de racer, saya tak faham apa-apa. Adakah benar saya yang merosakkannya? Oh, baiklah. Kita perlu memikirkan sesuatu dengan segera. Oh, sudah tentu. Ini adalah ide yang hebat. Siapa perlukan pengisar bila ada tangan? Menambah susu? Baik itu saja, dan kita pukul. Sedikit pisang, garpu akan membantu saya di sini. Hebat. Ya, Mary. Saya harap Anda akan menghargai smoothie ini. Ya, seperti smoothie buatan tangan. Jadi beberapa beri tidak akan merugikan. Sempurna. Kacau lagi. Wahai Boyke, smoothie nenek sudah siap. Walaupun minuman nenek kelihatan agak ringkas, ya mungkin sangat sedap. Dan ini minuman chef. Wah, penyampaian yang hebat, kerja yang bagus, chef. Charmichlake, Charles Gisti, Smoothie Peri Jane. Wah, siapa yang fangkat Jane na mendapat smoothie yang begitu cantik? Syabas, Jane. Minuman kita sudah siap. Smoothie, siapa yang akan menang? Sekarang kita akan mengetahui segalanya. Mari kita pergi. Mari kita lihat. Oh, yang ini kelihatan biasa. Apa tumpahan ini? Adakah itu bayam? Ini teruk. Baiklah, saya akan cuba yang ini. Dex ini bukan apa yang saya mahukan sama sekali. Baiklah, ada satu smoothie terakhir. Wah, nampak hebat. Rasanya lebih sedap. Ya, itulah pemenangnya. Kerja yang bagus, Jane.